Baru saja timbalan Presiden kita mencadangkan bahasa Mandarin untuk diadar di sekolah kebangsaan. Cepat MP daripada DAP cadangkan pula agar melaksanakannya dipasti. Kepada mereka ini, 你们听好，你们听得好，你不要调整，你不要调整，不要调整我们。你应该把你们的马来业写得很好，就是像我们马来人把我们的孩子送去华校、渡华校、中校、小学、大学, jadilah macam sekarang boleh bercakap dalam bahasa Cina. Minta bahasa Tamil pula, bahasa Tamil. 所以你们不要调整我们 OK? PAS tidak berkehendak memutuskan integrasi kaum seperti yang sebut tadi. Malah kami di Sarawak sebagai contoh